Mahkamah Perusahaan putuskan American Express Malaysia memecat seorang pekerja secara tidak adil. Dalam keputusan bertulis setebal 45 halaman, mahkamah mendapati R. Kuhendran menjadi mangsa buli, gangguan dan tekanan di tempat kerja selama bertahun-tahun sebelum dipecat. Menurut Kuhendran, beliau mula menjadi sasaran selepas menyuarakan kebimbangan mengenai budaya kerja yang toksik di tempat kerja. Kuhendran yang mula bekerja dengan syarikat itu pada 2014 mendakwa beliau telah lama berdepan dengan gangguan daripada penyelia terdekatnya. Penyelia berkenaan, Vijay K. Jayadevan Nair, turut dinamakan sebagai saksi dalam kes tersebut, lapor NST. Mahkamah menegaskan pemecatan berlaku sebagai tindakan balas tanpa proses penilaian prestasi yang adil. American Express diperintah membayar ringgit Malaysia 153,200 kepada Kuhendran sebagai gaji tertunggak dan pampasan. Aduan beliau sejak 2015 tidak ditangani dengan berkesan, malah keadaan bertambah buruk selepas surat aduan dihantar ke ibu pejabat di New York pada 2022. Mahkamah menyimpulkan pemecatan ini tidak sah sekaligus menjadi kes penting dalam isu hak pekerja di Malaysia.